Selat Bab Al-Mandeb ialah satu laluan laut yang sangat penting di dunia dan akan menjadi perhatian seperti Selat Hormuz. Kalau kau nak tahu, nama selat ni datangnya daripada sejarah kapal karam dan pelayaran yang sangat bahaya dekat kawasan tu. Zaman dulu lah. Selat Hormuz biasa dengar dah. Tapi Bab Al-Mandeb adalah satu benda yang baru untuk korang. Dalam bahasa Arab bermaksud pintu air mata ataupun Gate of Tears. Selat Hormuz, paip minyak dunia. Selat Bab Al-Mandeb, lebuh raya kontena dunia. Kalau Hormuz tutup, minyak terjejas teruk. Kalau Bab Al-Mandeb tutup, perdagangan global terjejas teruk. Lokasinya yang terletak di antara Yaman dan benua tanduk Afrika yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Dan kenapa laluan ini sangat penting? Kapal yang melalui Tusan Suez untuk perjalanan antara Asia dan Eropah biasanya perlu melalui Selat Bab Al-Mandeb. Sebahagian besar kapal perdagangan dunia, termasuklah minyak dan gas, juga menggunakan laluan ni. Laluan ni dah dianggap sebagai satu choke point perdagangan paling penting di dunia. Korang pun mesti tertanya-tanya, apa jadi kalau selat ni terganggu? Adakah akan jadi seperti Selat Hormuz? Kalaulah selat ni terganggu ataupun tutup, kapal terpaksa mengelilingi benua Afrika melalui Tanjung Harapan. Perjalanan yang singkat jadi jauh dan mengambil masa yang lebih lama dan kos perhantaran macam biasa akan naik. Harga minyak, barang dagangan, kos logistik, semua naik. Selat Bab Al-Mandeb ni adalah seperti lebuh raya laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropah. Tapi kalau laluan ni terganggu ataupun tutup, gila kesan dia dirasai seluruh dunia.